Terima kasih kerana setia mendengar Alkitab Kronologi dari awal sampai akhir. Betul-betul tahniah. Bukan semua orang sanggup komit masa untuk dengar firman Tuhan hari demi hari dan hakikatnya anda dah melakukannya. Kami di Kompas Kehidupan nak ucap terima kasih kerana mempercayai kami untuk menemani perjalanan anda melalui seluruh Alkitab. Dari penciptaan ke janji Tuhan kepada umatnya sampai kepada kedatangan Yesus dan pengharapan yang Tuhan berikan kepada dunia. Ini bukan sekadar satu rancangan podcast. Ini adalah kisah Tuhan yang anda dengar, renungkan dan bawa bersama dalam hidup seharian. Kami berdoa supaya firman yang anda dengar membawa ketenangan, memberi arah dan meneguhkan iman anda. Kadang-kadang kita faham semuanya, kadang-kadang tidak. Tapi Tuhan tetap bekerja melalui firman-Nya walaupun dalam proses yang perlahan. Kalau podcast ini bermakna untuk anda, kami nak galakkan anda kongsikannya dengan orang lain. Kongsi di WhatsApp, Instagram atau media sosial anda. Ceritakan kenapa anda dengar Alkitab ini dan apa yang ia buat dalam hidup anda. Perkara kecil macam itu boleh jadi permulaan besar untuk orang lain. Satu lagi cara untuk sokong podcast ini ialah dengan tinggalkan penilaian dan ulasan di platform podcast anda. Tak perlu panjang, beberapa ayat pun sudah cukup dan ia sangat membantu supaya lebih ramai orang boleh jumpa dan dengar firman Tuhan. Kalau anda rasa perjalanan ini berkat, kami juga nak jemput anda ke siri seterusnya, Discovery Bible Study, Injil Matius dalam 28 hari. Siri ini lebih pendek, lebih fokus dan direka untuk bantu anda bukan sekadar dengar firman, tapi belajar bertanya soalan dan menemui maksud teks itu sendiri, sesuai untuk dengar sendiri atau bersama kawan dan kumpulan kecil. Sekali lagi, terima kasih kerana memberi masa anda kepada firman Tuhan. Semoga apa yang anda dengar terus hidup dan berbuah dalam keseharian anda. Dari kami di Kompas Kehidupan, Tuhan memberkati perjalanan anda. Teruskan melangkah, teruskan mendengar.